Apa beza matcha dengan green tea? Yang selalu korang minum tu, korang tahu tak apa beza dia? Hanya matcha dengan green tea ni datang daripada pokok yang sama. Cuma membezakan dia bila kita nak proses tu menjadikan dia dua produk iaitu green tea dan matcha. Okey, green tea ni daunnya dipetik, daun muda dan agak daun yang kehijauan muda, dipetik lalu dikeringkan, dijemur sampailah dia menjadi seperti teh. Teh uncang yang biasa kita minum tu sampailah dia jadi macam tu. Manakala matcha pula, daun yang dipilih tu daun yang lebih pekat, warna dia lebih gelap. Dipanggil sebagai daun tencha. Sebab itulah matcha ni dia lebih rasa pahit dan rasa rumput tu dia agak kuat berbanding dengan green tea. Green tea pun rasa pahit, tapi pahit dia tak sama pahit dengan matcha. Daun matcha tu kemudiannya dia akan digiling ataupun dihiris sampailah dia menjadi habuk. Dia berbeza. Green tea ni kita perlu jemur dia. Tapi matcha tak. Dia terus digiling ataupun dihiris sampailah dia menjadi serbuk. Okey. Mana yang terbaik? Dua-dua pun sedap kalau letak susu. Menjadikan dia sebagai dessert pun dua-dua sedap.